Assalamualaikum. Salam, hai. Kita baru mengumpat, tak apa ke? Tak, kenapa ketawa bila nampak saya join? Is there something wrong with my hair? No, it's just funny sebab tak pernah. Betul. Selalunya berdepan. Kali ni berdepan secara virtual. Hmm. How are you? Good, Alhamdulillah. Sekarang dekat Riyadh ke atau? Saya di Riyadh. Oh, masih di Riyadh. Ya. Apa nak pegang pipi? Sebab saya rasa, I rasa saya dah tembam. Bukan you banyak jalan ke dekat sana? Banyak jalan, tapi itulah makan pun banyak juga. Tak apa, ni bulan Ramadan. Bila bulan Ramadan selalu orang jaga makan. Dan bulan Ramadan dekat Saudi lagilah banyak berjalan. Faham? Your favourite word, faham? Oh, yes. Tapi nak tanya, semua live ni okey tak? Atau dia lag ke? Betul lah. Saya ni tak pernah. Tadi saya nak join live pun tak reti sangat. Kena suruh orang tolong. Actually, I pun tengah, macam nak invite you tu, Syah. Tapi nampak dah you yang join. Okay Oh, lah. so nampak lah. Okay. I ingat macam ada something wrong dengan my TikTok kan. Okay. Ya. So, how's semua so far? Alhamdulillah semua okey. Kita bernasib baik kerana tak dilanda banjir. Jika nak dibandingkan dengan belah selatan Johor. Tapi tak apa. Kita tak payahlah bincang benda yang semua orang dah tahu kat Malaysia. Oh, korang ni memang sangat sportif lah. To be fair, sportif pun orang yang sangat baik lah. Faham? 500 orang beli dalam tempoh masa kurang 20 minit. Oh, orang kata first timer beli memang dapat 30. Oh, so you tak pernah belilah. Oh, faham? Itu dia memang tak pernah. I tak pernah beli benda online kecuali on Shopee. Bukan you tak pernah beli Belova lah maksudnya. Oh. Kalau I beli, nanti you marah. You cakap I kasih siapa? Tadi you dah tegur dah. Okay. Sekejap. Sedih kan orang kata sedih? Tak, kejap lagi Bella buka balik. Sekejap. Kita ada lagi 15 minit macam tu insyaAllah. Oh, dia boleh kena block lah. Dia suka warna putih. Tidak konsisten. Tidak konsisten. Tapi untuk produk, kenalah pilih satu warna. Okay? Boleh? Boleh. Semua kata masih boleh. Okay. Oh, yes, betul. Puasa? Saya tak boleh ayam naik. Puasa pun boleh pasikal. Kena mengena je. Meter. Itu kita buat awal pagi ya, sebelum ni. Tapi, you know Saint Junin kadang-kadang you dekat dalam kereta. Apa kena mengena dengan puasa atau tak puasa? Adalah sikit-sikit. Yeah. No, since you're already there, you should really leverage your time. Yeah. Dia mungkin kena ada orang teman sekali. Mungkin dia akan lagi fun. Betul. Next time. InsyaAllah. Yeah. Betul-betul sekarang kita apa yang kita Yalah, kita sekarang bukan tengah FaceTime atau WhatsApp call ya. Oh ya lu. Okay, sebenarnya korang, okay, Bella nak cakap apa ni, Bella bawa Belova tau sampai ke sini. Amboi, tukar topik terus. You're so bad in changing topic. Boleh tak you cakap dulu sebab kau tak hati muka nampak pelik. Tak ada peliknya, ya Allah. Ni bulan. Ubur-ubur ikan lele. Kalau kangen bilang le. Burung merpati terbang melayang. Hinggap sebentar di dahan jati. Hati ini terus bimbang dan sayang. Rindu tak sudah siang dan pagi. Oh, okay dah. Mana dia? Oh, ni, okay. I buat guna my finger. Saya tak? Okay, that's quite nice. Thank you. Sikit je. Hantar pun tu Mi. You send that to me. No, I tak hantar tapi sebab lupa. Okay, thank you. Awesome. Okay, your tulisan cantik lah. Yeah. But I didn't know you could draw though. I mean, you could draw and paint. That's hard. Tapi Wah, tunggu nak berbuka puasa. So, you buka puasa hari ni makan apa? Makan apa buka puasa hari ni? pergi dekat restoran tu tahu. Tapi saya sangat-sangat rindu makanan
Malaysia. I kan suka makan nasi. I tak kisah. Jadi nasi telur kicap pun dah okey dah. Dia selalu cakap tu, tapi tak percaya macam Takkan nak tipu. tak cukup. Sumber protein tak cukup. Okey. Nasi carbs tu je. So, bagi kawan-kawan yang banyak peli saya selalu tegur makanan Bella, dia ada asas ya, kerana korang depan ni cepat-cepat Google. Cari dulu Bella berlakon sebagai dietitian. So, semua benda yang saya kata kepada dia adalah benda yang dia nasihatkan orang umum semasa berlakon sebagai dietitian. So, lain kali apabila dia nak tegur, janganlah saya nak minum air oren ni. Saya hanya tunjuk video yang dia bebel dulu dalam video tu. Okay, tak salah pun minum, jangan salah faham ya. Boleh je, cuma